Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang jurnal yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran bahasa kanak-kanak dengan jenayaan realiti, iaitu dengan makna kata lain perkembangan kanak-kanak dalam segi bahasa, iaitu dengan kaedah ataupun cara-cara yang berikutan dengan generasi yang terkini. Jadi berdasarkan apa yang kami dapati di dalam jurnal ini berkaitan dengan penggunaan puzzle ataupun dalam bahasa Inggerisnya iaitu augmented reality, iaitu penggunaan puzzle, pendekatan permainan puzzle di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak akan menjadi bosan ataupun tidak akan menjadi sunyi. Kata macam sebagai kanak-kanak kan kita memerlukan mereka punya fokus yang teliti, tetapi bila kita terlalu menerapkan pembelajaran secara menggunakan slide ataupun hanya papan tanda, papan whiteboard di dalam kelas, jurnal ini mendapati kanak-kanak akan mudah bosan dan mudah macam kita kata mudah mengantuk, mudah hilang fokus apabila belajar tanpa pendekatan dengan permainan ataupun perkara-perkara yang boleh mencerdaskan otak mereka. Jadi apa yang saya dapati di dalam jurnal ini, pertama sekali daripada segi pengenalan. Daripada pengenalan ini, jurnal ini dimulakan dengan pengenalan daripada segi keutuhan wancananya. Pertama sekali, pengenalannya sangat jelas dengan menyatakan masalah utama pembelajaran. Jadi di sini, masalah utama pembelajaran dalam pengenalan ini adalah dengan macam saya kata tadi, kaedah tradisional ataupun kaedah pembelajaran secara seperti biasa daripada zaman dahulu. Kita hanya menggunakan whiteboard ataupun menulis di whiteboard sahaja. Jadi bila menjadi perkara itu, kajian ini mendapati kanak-kanak cepat bosan, cepat mengantuk, cepat hilang fokus apabila tiada pendekatan kepada perkara-perkara yang melibatkan interaksi. Jadinya di dalam pengenalan jurnal ini melibatkan perkara-perkara yang mereka katakan seperti kaedah tradisional itu menjadikan kanak-kanak hilang fokus. Jadi dengan pendekatan kepada augmented reality or AR ini, iaitu permainan puzzle ataupun kaedah tradisional ini memperkenalkan penggunaan ataupun permainan puzzle untuk secara interaktif untuk pembelajaran kanak-kanak di dalam kawasan sekolah. Jadinya pengenalannya sangat jelas dan sangat-sangat terang, bermakna menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan kaedah yang digunakan untuk memberikan pendekatan kanak-kanak ini kepada sesuatu yang boleh digunakan sebagai interaksi mereka antara kanak-kanak lain dan kanak-kanak lain untuk menjadikan pembelajaran itu seronok tanpa ada rasa hilang fokus ataupun mengantuk ataupun bosan. Seterusnya, penggunaan teori beban cognitive load theory sebagai kerangka penilaian. Di dalam pengenalan ini menyatakan bahawa teori yang digunakan ini adalah teori beban kognitif, iaitu kerangka untuk menilai keberkesanan platform puzzle AR ini ataupun permainan puzzle ini di dalam pembelajaran sangat berkesan. Jadi bila mereka berkata di dalam ini seperti di perangan kedua, kandungan dan aktiviti yang disediakan dalam platform ini membolehkan kanak-kanak mempraktikkan pembedahan kata dan sebutan dalam suasana yang menyeronokkan. Jadi sebagai contoh, puzzle ini digunakan untuk, macam puzzle ni adalah permainan macam susunan kata ataupun menyusun huruf-huruf ataupun nombor-nombor. Jadi bila kita menggunakan puzzle ini kepada kanak-kanak, mereka akan jadi mudah ingat untuk apa yang mereka belajar tadi. Sebagai contoh, kalau kita bagi mereka susun huruf ataupun perkataan yang diubah-suaikan dalam puzzle, mereka akan lebih mudah untuk mengingati apa yang mereka belajar apabila mereka bermain dengan permainan puzzle itu. Jadi keberkesanannya ditulis di sini, dilampirkan di sini, di mana perkara ini sangat-sangat bagus untuk meningkatkan tahap kreativiti kanak-kanak dan mengingatkan kanak-kanak kepada mudah untuk menghafal, mudah untuk mengingat apa yang mereka mainkan tadi, dan akan membawa kepada kesan yang
efektif kepada masa hadapan apabila guru bertanyakan balik apakah yang dah dibelajar, apa yang dipelajari sebelum ini. Jadi mereka akan mudah ingat apabila mereka menggunakan permainan puzzle ini sebagai sumber utama untuk menghafal. Jadi itu sahaja. Seterusnya, saya Syifa Damia akan menyambung keutuhan wacana yang seterusnya, iaitu metodologi diuraikan. Melibatkan 20 kanak-kanak 6 hingga 7 tahun dalam aktiviti individu dan kumpulan dengan pemerhatian dan temubual separa struktur. Seperti yang kita boleh lihat, terdapat rajah yang menunjukkan metodologi kajian seperti yang berikut, iaitu puzzle AR. AR bermaksud Augmented Reality. Yang pertama ialah teori beban kognitif CLT Sweller 1988. Seterusnya, teknologi Augmented Reality AR kualitatif. Responden kanak-kanak 6 hingga 7 tahun dan bersamaan dengan 20. Pengumpulan data, pemerhatian individu dan kumpulan, temu bual kanak-kanak dan guru, soalan kajian Q1 tambah Q2 tambah Q3 dinyatakan dalam teks, dan akhir sekali ialah dapatan kajian, iaitu analisis tematik dan triangulasi sumber. Beralih kepada huraian pula. Pengumpulan data dilakukan melalui 2 kaedah utama, iaitu temu bual dan juga pemerhatian terhadap 20 orang kanak-kanak yang berumur 6 hingga 7 tahun. Aktiviti dilaksanakan secara individu dan berkumpulan dengan 4 orang setiap kumpulan. Selain itu, maklum balas guru turut diambil kira bagi menyokong analisis dan memberi triangulasi data. Justeru, triangulasi yang dimaksudkan dalam kajian ini berlaku melalui pengumpulan data daripada pelbagai sumber, iaitu kanak-kanak dan guru, serta menggunakan 2 kaedah yang berbeza, antaranya temu bual dan pemerhatian. Seterusnya, poin yang kedua ialah perbincangan dan dapatan disambung dengan kesimpulan bahawa penggunaan puzzle AR secara signifikan dapat meningkatkan pemerolehan kosakata dan keyakinan kanak-kanak dengan mengurangkan beban kognitif. Dapatan ini juga selari dengan teori beban kognitif Sweller 1988 yang menekankan pentingnya penyampaian maklumat secara visual dan berinteraksi dalam mengurangkan beban kognitif untuk murid, terutamanya kanak-kanak. Melalui AR, maklumat dapat disampaikan secara lebih konkret dan menarik, sekaligus memudahkan pemprosesan maklumat dan meningkatkan daya ingatan kanak-kanak terhadap konsep bahasa yang diajar. Secara keseluruhannya, integrasi antara dapatan temu bual, pemerhatian dan teori pembelajaran membuktikan bahawa penggunaan puzzle AR bukan sahaja meningkatkan kefahaman kanak-kanak terhadap perbendaharaan kata dan sebutan, malah turut menggalakkan perkembangan aspek afektif seperti keyakinan diri, dan sikap positif terhadap pembelajaran bahasa asing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Raja Farisa akan menyambungkan perbincangan rakan-rakan saya tadi tentang keutuhan wacana. Jadi, seperti yang dapat dilihatkan dalam jurnal View of Puzzle AR ini, struktur wacana di dalam jurnal ini adalah logik dan mengalir. Maksudnya struktur wacana dan struktur perkataan di dalam perkataan dalam penulisan dalam jurnal ini, dia logik dan dia mengikut aliran dan dia tersusun. So contoh susunan itu adalah masalah,
teori, metodologi, dapatan dan implikasi. Jadi contoh boleh dilihat di petikan ini yang menyatakan kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menyelidik Puzzle AR sebagai pendekatan inovatif dan dalam pembelajaran bahasa yang menggabungkan teknologi augmented reality AR dengan kaedah tradisional. Platform Puzzle AR ini menawarkan pendekatan moden yang memfokus kepada pembelajaran bahasa Jepun, Cina, Jerman dan Perancis dengan menyediakan persekitaran interaktif kepada kanak-kanak. Jadi dalam ayat ini dia menyatakan dia memulakan dengan masalah. Contohnya kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk menyelidik Puzzle AR sebagai pendekatan inovatif dalam pembelajaran bahasa yang menggabungkan teknologi augmented reality AR dengan kaedah tradisional. Jadinya masalah yang dinyatakan dalam susunan ayat ini adalah kaedah tradisional, kerana murid-murid yang menggunakan kaedah tradisional untuk pembelajaran mereka kurang minat dengan kaedah tersebut. Jadi mereka hilang fokus dan sukar untuk belajar menggunakan kaedah-kaedah tersebut. So seterusnya ia menyatakan tentang teori iaitu platform Puzzle AR menawarkan pendekatan moden yang memfokus kepada pembelajaran bahasa Jepun, Cina, Jerman dan Perancis dengan menyediakan persekitaran interaktif kepada kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, seterusnya dia juga membincangkan tentang metodologi iaitu bagaimanakah Puzzle AR ini dapat memberi manfaat kepada pembelajaran kanak-kanak. Dan seterusnya dia ada juga dapatan iaitu kesan ataupun apabila murid-murid menggunakan platform Puzzle AR ni untuk sebagai satu kaedah pembelajaran. Dan akhir sekali implikasi iaitu menyediakan persekitaran interaktif kepada kanak-kanak. Dan implikasinya adalah persekitaran interaktif kepada kanak-kanak ini dapat menarik minat mereka dalam pelajaran. Jadi penjelasan ini tidak spesifik dan kurang diperincikan kerana ia tidak menjelaskan instrumen, ia tidak menjelaskan tentang perincian instrumen yang digunakan, dan ia juga tiada penjelasan tentang bagaimanakah beban kognitif dapat dikurangkan dengan tepat. Baik, seterusnya saya akan mengulas tentang ketepatan sumber rujukan di dalam jurnal yang telah kami kaji ini. So seperti yang dapat dilihat daripada sini, yang pertama sumber rujukan, sumber teori dan kajian terdahulu yang relevan dengan AR iaitu augmented reality, bahasa, beban kognitif seperti Sweller dalam kurungan 1988 dan 2004 dalam Cognitive Load Theory. Ini bermakna di dalam rujukan ini sumber-sumber yang relevan, yang sangat-sangat tepat berkenaan dengan isu yang jurnal ini ketengahkan, isu yang jurnal ini membawa maksud tentang apa itu AR. AR itu dalam bahasa Melayu apa, macam contoh AR itu augmented reality dalam bahasa Melayu adalah kaedah tradisional. Jadi segala sumber rujukan yang diberi ini sangat tepat dan sangat-sangatlah bertepatan dengan perkara yang berkenaan dengan apakah perkara yang perlu kita lakukan untuk memberikan kanak-kanak ini secara apa yang kita perlu lakukan untuk bebaskan ataupun macam untuk kita kembangkan lagi perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk bagi kanak-kanak ni tidak bosan dalam isu pembelajaran ini. Jadi maknanya augmented reality ni kajian ini di dalam jurnal ini memberikan kajian yang bertepatan, relevan dari segi bahasa yang digunakan tidak kekok ataupun tidak
Maksudnya tidak tiba-tiba bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu bercampur-campur selain daripada hanya untuk dalam kurungan untuk memberi maksud kata lain sahaja. Macam contoh augmented reality iaitu bahasa kaedah tradisional, itu sahaja sebagai contoh. Jadinya tiada tiba-tiba dalam perenggan itu sumber rujukannya daripada bahasa yang tidak betul lah, bermakna kata jika dalam bahasa Inggeris sahaja, jika dalam bahasa Melayu sahaja. Jadi ianya tidak bercampur dan tidak membuatkan kita sebagai pembaca ataupun orang yang membaca ini pening lah, maksudnya tidak tepat dengan apa yang sepatutnya diberikan. Jadi teori yang diberikan juga sangat tepat dengan macam sebagai contoh di dalam jurnal ini mereka menyediakan gambar rajah yang bertepatan dengan jurnal ini, mana kata gambar rajah yang memberikan macam contoh pertama sekali teori beban konektif CLT daripada Sweller 1988, dan ini adalah sumber rujukan daripada Sweller pada tahun 1988. Jadi jurnal ini mengambil sumber rujukan daripada penulis ataupun penerbit Sweller pada tahun 1988 apabila karya ataupun artikel ataupun jurnal itu ditulis daripada tahun 1988. Makna kata benda itu wujud, jadi sumber itu wujud, tiada kita ambil sumber rujukan itu, mereka ambil sumber rujukan daripada cipla ataupun orang panggil plagiat ataupun plagiarism, dengan kita hanya mengambil daripada sumber-sumber yang tidak sahih lah. Jadi maknanya sumber-sumber yang diberikan ini sangat sahih dan tepat dengan apa yang diberikan di dalam jurnal ini. Seterusnya, penggunaan sumber rujukan antarabangsa serta tempatan menunjukkan usaha mengkaji untuk meletakkan kajian dalam rangka teori dan aplikasi. Bermakna mereka, macam saya kata tadi, mereka tidak meletakkan teori yang tidak betul, ataupun mereka tidak meletakkan teori yang tidak sahih, ataupun hanya sekadar ingin mengisi perenggan itu, hanya sekadar untuk mengisi jurnal itu tanpa melihat sumber yang sebenar, sumber yang sahih. Maksudnya mana kata pengkaji ini memang mengkaji betul-betul apakah sumber yang diberikan, dari mana sumber itu datang, adakah ianya sahih, adakah ianya plagiat, adakah ianya datang daripada yang dan hanya mereka meniru sahaja, menyalin sahaja, ataupun hanya sekadar senang kata penipuan lah, maknanya sumber yang tidak betul. Seperti macam sekarang di dalamnya, macam saya kata Sweller 1988 ini kita dapat dalam perenggan yang ini. Okey, dari segi kajian literatur ini, macam dekat sini kan kita tengok teori ini menjelaskan tentang pembelajaran terbaik berlaku dalam keadaan yang setaraf dengan reka bentuk kognitif seseorang individu dalam kurungan Sweller 1988. Maknanya perkara ini wujud dan perkara ini adalah benar berdasarkan sumber rujukan daripada Sweller 1988 ini yang ditulis oleh Sweller, yang makna kata perkara ini tidaklah hanya sekadar dibuat-buat. Perkara ini adalah wujud dan sahih. Makna kata mungkin kemungkinan macam permainan puzzle ini dapat menjadikan kanak-kanak bebas ataupun berkembang idea mereka dalam sesi pembelajaran itu. Seterusnya, saya akan beralih kepada ketepatan sumber rujukan. Yang pertama ialah, adakah semua sumber terkini tumpuan pada 2018 hingga 2023 muncul? Kebanyakan rujukan yang digunakan dalam artikel ini berada dalam julad tahun 2018 hingga 2023, menandakan penyelidik menggunakan sumber semasa dan teknologi pendidikan terkini. Kajian terkini amat penting kerana bidang realiti terimbuh, AR, augmented reality, dan pembelajaran digital berkembang pesat setiap tahun. Walau bagaimanapun, jika ada rujukan lama sebelum 2015, ia biasanya digunakan untuk teori asas seperti teori pembelajaran kognitif atau konstruktivism yang masih relevan. Secara keseluruhan, sumber boleh dianggap terkini dan sahih. Yang kedua ialah, adakah sumber tempatan mencukupi bagi konteks Malaysia atau kanak-kanak berbahasa Melayu?
Artikel ini diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dan kajiannya dilaksanakan terhadap kanak-kanak tempatan berbahasa Melayu. Menjadikan konteks yang sesuai dengan realiti pendidikan Malaysia. Sumber rujukan juga merangkumi beberapa kajian tempatan seperti Jurnal Pendidikan Malaysia dan laporan Kementerian Pendidikan. Ini memperkukuh keaslian kajian kerana dapatan tidak hanya berdasarkan konteks luar negara. Dari segi kesesuaian konteks, sumber tempatan mencukupi dan relevan. Seterusnya, ketepatan sumber rujukan. Jadi, jurnal ini mempunyai sumber rujukan yang tepat dan juga berkualiti. Contohnya, artikel ini mempunyai link DOI yang rasmi dan ia juga meliputi sumber antarabangsa dan tempatan, dan termasuk teori utama seperti Swallow 1988 dan kajian AR terkini. Artikel ini bukan sahaja mempunyai link DOI, tapi namun ada juga pautan web biasa. Jadi artikel ini mudah untuk didapati oleh semua golongan masyarakat dan semua golongan masyarakat secara percuma. Akan tetapi, ulasan terhadap kajian terdahulu wujud tetapi tidak dikritik secara mendalam. Jadi, ia sangat ulasan terhadap kajian tersebut hanya dinyatakan secara umum dan bukan secara mendalam. Jadi, seterusnya dari segi kejelasan penulisan dalam jurnal ini adalah yang pertama sekali, bahasa jurnal ditulis dalam bahasa Melayu dengan istilah teknikal seperti AR, iaitu Augmented Reality, Collaborative dan Beban Kognitif ataupun CLT. Di mana kita dapat buktikan apabila dalam perenggan ataupun dalam jurnal ini, seperti yang pertama, kita dapat tengok contoh iaitu dari apa itu AR. Mereka kemukakan apakah itu AR, di manakah AR itu jadi, apakah sebenarnya AR dalam bahasa Melayu. Jadi AR ni dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya AR ini adalah singkatan dalam bahasa Inggeris, iaitu Augmented Reality. Tetapi dalam bahasa Melayunya adalah kaedah tradisional. Maknanya mereka memberikan maksud semula Augmented Reality ni dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu. Jadinya mereka tidak hanya sekadar, contoh andai kata di dalam perenggan itu bahasa Melayu tiba-tiba dengan Augmented Reality. Jadi apakah itu Augmented Reality? Jadi ianya tidak jelaslah penulisan itu jika hanya kita bercampur-campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Seperti itu. Jadi misal dekat sini ayatnya, dengan memanfaatkan teknologi Augmented Reality dalam kurungan AR, CLT berkemungkinan memberikan peningkatan kemampuan pelajar beradaptasi dengan teknologi dan konteks. Di sini mereka menjelaskan Augmented Reality itu apakah singkatan AR itu. Jadi CLT itu apa? Jadi dengan katanya Augmented Reality ini bahasa yang jelas dan mudah difahami dalam jurnal ini. Tetapi di dalam jurnal ini mereka tidaklah berkata Augmented Reality bercampur dengan bahasa Melayu. Maksudnya macam tidaklah setiap ayat itu mereka letakkan Augmented Reality dengan bermaksud kaedah tradisional. Mereka telah pun jelaskan pada pengenalan awal jurnal ini yang membawa maksud Augmented Reality itu apa. Jadi apabila kita dah baca pengenalan itu, kita sudah jelas apakah itu Augmented Reality. Kita sudah pun jelas apakah maksudnya, apakah ciri-cirinya, apakah kaedahnya. Jadi kita sudah tahu di pengenalan itu Augmented Reality itu adalah kaedah tradisional. Jadi di dalam setiap perenggan yang lain, apabila jurnal ini ingin menjelaskan, pengkaji ini ingin menjelaskan apakah lagi yang boleh dilakukan dengan permainan puzzle itu, mereka tidaklah menjelaskan sebanyak-banyak kali. Maksudnya macam Augmented Reality iaitu kaedah tradisional, tidak. Tapi kita sudah tahu Augmented Reality itu apa. Jadi ini sudah jelas dalam jurnal ini. Seperti itu. Macam seterusnya, ini memudahkan pembaca tempatan memahami konsep serta bahasa formal yang tersusun. Jadi macam saya kata tadi, di pengenalan mereka sudah menyusun. Misal anda katalah kalau kita sedang membaca artikel ataupun jurnal itu kan, mereka menulis Augmented Reality tetapi tidak menjelaskan sebenarnya maksud Augmented Reality itu apa. Jadi kita sebagai pembaca, kita akan terpinga-pinga apakah itu Augmented Reality, tetapi ceritanya tentang puzzle. Jadi kita sebagai pembaca
susah untuk ketahui apakah itu augmented reality ini. Jadi mereka sudah pun jelaskan dia pengenalan. Jadi kita pun tahulah augmented reality itu apa. Dan apabila masuk ke dalam perenggan lain, hanya sekadar menjelaskan augmented reality sahaja. Maksudnya macam dengan kata memanfaatkan teknologi augmented reality. Jadi di situ kita terjelas, okey, augmented reality ini adalah kaedah tradisional. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan lagi, kerana kita sudah tahu kejelasan penulisan itu pada awal pengenalan tadi. Jadi kita sebagai pembaca tempatan, kita sudah tahulah apa dia augmented reality, apa dia kaedah tradisional. Jadi kita tidak pening, kita dapat membezakan apakah maksud ini, apakah maksud itu. Jadi senanglah untuk membaca jurnal yang telah dikaji ini. Seterusnya, abstrak ringkas tetapi padat dengan memperkenalkan objektif, metodologi, dapatan dan implikasi yang jelas. Macam saya kata tadi, penulisan artikel, penulisan jurnal ini jelas dengan objektifnya, apakah yang sebenarnya kita nak sampaikan dalam jurnal ini. Maksudnya objektifnya di sini tentang kajian untuk kita memberangsangkan otak dan minda-minda kanak-kanak ini. Macam mana kita nak tahu apa yang perlu kita lakukan untuk bagi mereka ni tidak berasa bosan, untuk tidak larikan fokus mereka, untuk meningkatkan teknik penghafalan mereka. Macam mana kita nak kembangkan otak-otak mereka, macam mana kita nak kembangkan idea mereka dengan menggunakan teknik puzzle. Jadi objektifnya sudah jelas di situ. Jadi kita sudah tahu apakah yang perlu dilakukan dengan melakukan permainan puzzle dan masukkan permainan puzzle ini di dalam pembelajaran kanak-kanak. Jadi dia jelas serta walaupun tidak terlalu panjang, dia padat dan ringkas dengan apa yang isi yang objektif yang kita perlu ketahui apabila kita menulis artikel ataupun jurnal ini. Jadi kejelasan penulisan itu ada dan bertepatan dengan apa yang kita sebagai pembaca nak tahu apakah isi dalam ini, walaupun kita sudah tahu ianya tentang pemberasangan otak ataupun peningkatan otak di dalam pembelajaran kanak-kanak kan. Jadi kita sudah tahulah. Jadi isinya sangatlah jelas dan penulisannya sangat jelas, bertepatan dengan sumber rujukan, bertepatan dengan objektif, bertepatan dengan metodologi, contoh, gambar ajar dan semuanya jelas di dalam penulisan ini. Untuk kejelasan penulisan juga terdapatnya kita perlu periksa sama ada transisi antara bahagian iaitu pengenalan ke metodologi, kedapatan lancar atau ada patah. Transisi antara bahagian dalam artikel ini umumnya lancar dan logik, tetapi terdapat ruang untuk penambahbaikan iaitu daripada pengenalan ke metodologi. Penulis berjaya memperkenalkan masalah dan objektif kajian sebelum menerangkan reka bentuk metodologi. Namun, sambungan antara isu pembelajaran bahasa dan pemilihan AR sebagai penyelesaian boleh diperjelas dengan tambahan justifikasi teori. Manakala bagi metodologi kedapatan pula, peralihan ini sangat baik. Aktiviti yang diterangkan dalam metodologi iaitu aktiviti individu dan kumpulan berkait terus dengan hasil yang diperoleh seperti peningkatan kosakata dan keyakinan. Seterusnya, dapatan pada kesimpulan pula ialah bahagian ini jelas tetapi agak ringkas. Hubungan dapatan dengan teori pembelajaran boleh diperluas untuk menambah kedalaman analisis. Secara keseluruhan, struktur artikel tersusun baik dan mudah difahami, cuma transisi teori empirik boleh diperkukuh sedikit bagi meningkatkan tahap akademik penulisan. Seterusnya, untuk kejelasan penulisan. Jadi, penulisan dalam jurnal ini menggunakan istilah yang teknikal. Contoh-contoh istilah teknikal yang terdapat di dalam artikel ini adalah seperti realiti terimbul, bermaksud augmented reality, beban kognitif dan juga kolaboratif. Selain itu, sebahagian istilah dijelaskan secara asas, namun ada yang dianggap sudah diketahui pembaca tanpa definisi yang lanjut. Kesannya ini boleh menyebabkan pembaca yang bukan bidang pendidikan teknologi sukar untuk memahami konsep tertentu dan mereka hendaklah membuat pencarian sendiri untuk mendapatkan maksud
untuk mendapatkan istilah kepada perkataan tersebut. Oleh itu, penulis perlu memberi definisi yang ringkas ataupun contoh praktikal bagi istilah teknikal supaya teks di dalam artikel ini lebih inklusif dan jelas kepada semua pembaca. Dan akhir sekali, artikel ini mempunyai gaya dan struktur penulisan yang formal dan akademik yang sesuai dengan jurnal penyelidikan. Namun, terdapat ayat yang panjang dan padat dengan istilah teknikal yang boleh menjadikan bacaan agak kompleks. Akhir sekali, penulisan dalam artikel ini mempunyai gaya dan struktur penulisan yang formal dan akademik, iaitu sesuai dengan jurnal penyelidikan. Namun terdapat ayat yang panjang dan padat dengan istilah yang teknikal. Hal ini boleh menjadikan bacaan agak kompleks. Kesannya sesetengah daripada peralihan idea antara bahagian tersebut kurang lancar dan boleh diperbaiki dengan ayat penghubung yang lebih jelas. Oleh itu, penulisan secara keseluruhannya tersusun dan berautoriti, tetapi boleh dipermudahkan untuk meningkatkan kefahaman dan aliran wacana. Oleh itu, itu daripada kumpulan kami. Terima kasih.